Hari ni saya nak makan dekat spot favourite saya. Waktu tengah hari memang biasa saya makan dekat sini. Sebelum tu korang tolong like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Nama tempat ni Rumah Makan Mak Ming, Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu. Parking dekat sini pun luas-luas. Serius, memang selesa sangat. Sekarang ni jom kita tengok dia punya lauk. Ada udang, ayam, ikan. Yang paling special dia punya ikan bakar, ikan patin masak tepoyak. Lepas tu gulai daging. Yang ni dia punya menu baru, sup kambing and kari kepala ikan dekat sini RN RM25 je. Lepas tu dia orang juga ada kepala kambing. Yang ni RM50 je. Ikan bekok, ulang-ulang mang pun banyak. Disebabkan saya diet, saya ambil sedikit saja menu dekat sini. First kali kita nak rasa kepala ikan jenahat. Yang ni dia buat masak kari RM25 je. Yang paling best dia punya lemak-lemak dekat pipi and lidah dia tu, lembek-lembek macam jelly. And dia punya isi pun banyak juga. Makan pula dengan nasi berkena dengan kuah kari dia memang pekat. Lepas tu kita combine pula dengan ayam pedas dia ni. And lepas tu saya juga ada ambil dia punya udang galah. Nah, yang ni pula dia punya sup kambing. Serius terkejut guys, dia punya isi memang lembut. Nah, korang tengok dia punya kuah tu guys, pekat melikat. Rasanya macam tak cukup satu pinggang ni guys. Lembut betul dia punya daging. Nak try boleh datang sini sendiri. Dan untuk lauk tambahan saya dah ambil juga dia punya daging belengas. Yang ni antara yang paling cepat habis, sebab dalam ni siap campur lemak lagi guys. Mantap, serius padu. Seterusnya pula saya dah ambil juga dia punya ikan bekok. Garing-garing kat luar, lembut lagi dekat dalam. Kalau korang nak baru dia goreng panas-panas. Yang ni serius saya cakap, korang kena makan dengan ulang and budu dia. Yang mana tengah cari ikan bekok boleh datang dekat sini. Seterusnya yang paling saya suka kat sini dia punya rempah ikan bakar. Nah, besar-besar guys tilapia yang saya dapat. Kisaran pada rempah dia ni halus-halus. And rasa dia manis-manis and pedas-pedas kat ujung sikit. Dan waktu saya makan kepala dia ni, rasa dah dia punya ikan ni memang fresh. Jadi korang yang mana orang Terengganu yang tak tahu nak makan dekat mana, boleh singgah di Rumah Makan Mak Ming. Let's go.